Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 5 sekeluarga termasuk seorang bayi 8 bulan terbunuh apabila kereta dinaiki mereka dirempuh dan diheret sebuah lori trailer di Jalan Lama, Kuantan, Maran, berdekatan bandar. Kemalangan ngeri itu berlaku jam 1.15 petang tadi ketika semua mangsa dalam perjalanan menuju ke Jengka 5. Lori trailer yang membawa muatan tong gas kosong ini didakwa terbabas ke jalan bertentangan. Pemandunya didakwa gagal mengawal steering, akhirnya merempuh kereta kenari mangsa sebelum mengheritnya sejauh 80 meter ke tebing jalan. Akibat rempuhan itu, kelima-lima mangsa tersepit. Mereka yang maut, pemandu kenari Nasharuddin Abdul Aziz 30-an, isterinya Fatmawati Harun 20-an dan anak mereka Muhammad Nazif Iman berusia 8 bulan. Dua lagi terkorban, ibu dan adik bongsu kepada Fatmawati, Sapiah Muhammad 40-an dan Muhammad Syakirin Harun 20-an. Ada orang pergi makan dekat kedai, dia cakap dia kata ada aksiden, dia kata depan beliau tu. Saya kata orang mana? Dia kata orang Jengka 5. Berapa orang? Dia kata semua meninggal. Berapa orang yang meninggal? 5 orang. Saya pun terdetik dalam hati mesti kakak saya dah, dia kata. Saya suruh abang saya mari tengok. Mari tengok lepas tu. Dia kata memang ya, dia kata Kak Cik Faridah yang meninggal, dia kata. Pemandu lori dilaporkan cedera di kaki. Polis daerah Maran akan menahan pemandu terbabit serta kelindannya untuk siasatan lanjut. Tidak semena-mena telah boleh masuk ke jalan bersetentangan, no? So itu insya-Allah kita akan siasatlah. Kita akan siasat. Jenazah 5 sekeluarga ini akan dikebumikan di tanah perkuburan Jengka 5 malam ini.